Okey, tuan-tuan, sekarang ni saya dan tim PJ1M daripada Pening Utara berada di Menara Public Gold. Dan yang kami akan menghadiri sebentar lagi adalah Double Diamond Ceremony di PJ. So sementara kami nak sampai ke lokasi event, kami berhenti dulu di Menara Public Gold. Okey, so tuan-tuan, ini adalah Menara Public Gold yang terletak di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Okey, so dekat dengan TRX. So tuan-tuan boleh datang sahaja walk in kat sini. Okey, terus ke level 2 untuk melihat kita punya galeri jualan, yang mana kita boleh dapatkan juga emas 999-916. Okey, gold bar, dinar dan juga barang-barang emas perhiasan. So sebenarnya tuan-tuan, apabila tuan-tuan memilih Public Gold sebagai platform kepada emas, sebenarnya tuan-tuan sebenarnya memilih company yang begitu trusted dan kukuh. Okey, Public Gold bukan sahaja bertapak di Malaysia since 2028, tetapi Public Gold juga dah mempunyai 6 cawangan di Indonesia. Dengan kata lain, Public Gold adalah syarikat emas bertaraf international. Okey, so kita bukan sahaja mempunyai branch yang banyak di seluruh Malaysia, malahan kita juga ada mesin ATM yang mana kita boleh keluarkan emas-emas kita, emas-emas fizikal kita melalui mesin ATM sahaja. So makin lama Public Gold ini lebih mudah dan orang terdekat di hati kita. So kenapa tuan-tuan masih lagi ragu-ragu dengan credibility Public Gold? So saya harap tuan-tuan pilihlah syarikat yang terbaik apabila nak menyimpan emas. Okey, so kepada mereka yang masih lagi belum mula simpan emas, mungkin link kat bio. Okey, saya akan bimbing tuan-tuan menyimpan emas dengan mudah, selamat dan betul. Okey, kepada yang dah bermula, just konsisten sahaja. Okey, nanti kita tengok kat dalam apa yang ada di dalam, iaitu saya nak tunjukkan tuan-tuan, iaitu galeri ATM, yang mana saya fahamkan dalam tu lebih daripada 10 ATM mesin gold yang boleh kita keluarkan emas. Okey, jumpa lagi.